Saya memang bagi tahu suami saya, family saya semualah yang saya dah pregnant. Masa first saya pregnant tu, COVID lagi macam tu. Macam dia pun macam tak sangka UPT. Dia ingatkan COVID test tu. Dia ingat dah bulan je saya positif COVID. Rupanya saya pregnant masa tu. Lepas tu dia excited lah bawa saya pergi check up. Memang doktor cakap ada kantung. Cuma tak nampak lagi sebab awal lagi lah. Dalam 3 hari lepas balik scan tu bleeding. Terus pergi hospital lah. Doktor memang check memang dah tak ada langsung dah. Keluar semualah. So doktor sahkan saya miscarriage 6 minggu lah. Lepas tu sampai saya jumpa susu FLT ni Januari lepas lah. Saya consume sampai 6 jar. 6 jar penggunaan untuk 3 bulan. Awal bulan 4 tu lah, lepas saya raya kedua tu saya terus naik sama-sama punya UPT. Sampai hari-hari lah, sampai hari kelima saya buat lagi test, saya beri lagi test UPT tu sampai dapat terang, dah belah yang terang.